di sini. Berdepan dengan Zarif Marikan, Ayung dan juga John adalah gandingan yang saya rasa kita tak pernah tengok sebelum ni, Man. 0-0 Malaysia. Zarif tawan Sopa. Baik, nampak macam serasi je untuk pertama kalinya. Kita harap ianya berterusan untuk John. Ketiga-tiga pemain kita ni dah biasa menghadap Jakrit. Termasuklah Jaring. Awal. 1-0. 2-0. Jakrit kali ni tinggi. Tawan Sopa. Alamak, walaupun Zarif sudah berada. Jakrit semis sangkut. Lain macam bunyi. Air bunyi kan Alamak, Zarif. Aduh, ada lagi. John. Baik, bola. Ui. Aduh, blocking. Masih lagi. Come on, John. Bantuan daripada hantaran dan juga pukulan. Lihat bagaimana kawalan gelanggang daripada Amirul Zazwan. Dan pukulan daripada lepas semayang asal, dia lah orang pertama. Zarif cari Putawan Sopa. Bola itu agak jauh tetapi dalam permainan Putawan. Zarif memang tahu. Tinggi dah budak nyerang ya. First ball Zarif sudu. Hantaran itu cuma Datuk. Macam mana tu? Masih dalam permainan. Ayung juga menyuap bola ni. Wichan untuk Putawan tap. Tapi John masih lagi. John! Hey! untuk perlawanan ini. Lihat bagaimana hanya clearance daripada Ayung ataupun Amirul Zazwan. Tetapi blocking dan hantaran daripada Zarif tepat untuk dimatikan oleh Hafizul Hayazi. Dua tajak. Kamu Zarif. Tawan tu je. Jangan cari tapi Jakrit dapat ambil di situ. Putawan. Blocking John. Kena dah tu. Tapi lantunan terlalu tinggi. Jika dilihat daripada segi aturan permainan ini, 3-4 Jakrit. Mudah diambil oleh Amirul Zazwan. Hantaran kepada John. Itu bola favorite John. Lihat bagaimana peha saja. Hantaran itu memang suam. Tak mampu Wichan cuba mengambil. tapi perlu untuk dilakukan oleh Amirul Zazwan. Mana sama-sama? Berada di dalam perlawanan, saling bersaing merebut mata. Jakrit. Rob, Zarif sudah menunggu antara ni. John placing. Baik John. Ini akan cari Putawan Sopa. Tidak. Alamak. Cara permainan. Keluar. Iaitu itulah cara perubahan dia. Semis lebih banyak awak daripada Zarif masih lagi dari sasaran Putawan kan. Satu drop tebal tapi dapat diambil oleh Wichan. Ada blocking. Walaupun lompatan Putawan tu tinggi Sama sekali. Lain cara dia. Daripada budak Tafiz Marukin, kemudiannya kepada Babyface Wutinun, dan ketika Tipong Kamchan. Nampaknya dapat dia macam. itulah kelebihan tu lah tu. Sebab kalau kita tengok Sitipong ni macam tak sedap dapat bola tu. Jarang dia swing macam ni. Tetapi tanpa menunggu hantaran ketiga. John untuk Zarif. Kawan Sopa menunggu di situ. Antara Wichan tinggi kali ni. Baik, itu memang padua jadi apa lah. Sitipong. Post ball ada Zarif. John. Kesendirian. Blocking pula Putawan. Aduh, itulah yang saya kata tadi. Tarikan. Satu bola panjang tengok. Dapat juga Wichan ambil walaupun sudah kena jaring. Kawalan Wichan tadi, memang dia ni biasa main tuju lah. Mungkin sebab dia tunggu bola tu. Dia tunggu. Terhenti di angka 8 ketika ini. Keluar. Inilah dia. Konsisten nampaknya Sitipong.
Zarif. Itu juga baik kali sana. Ayung dah pergi dah bola tu. Sikit lagi lah. Pican. Dia nampak selekeh je tau. Tapi bola dia ada hantaran Itu dia yang kita rasa macam uish. Kagum sikit lah. Dah diambil oleh John. Hantaran kali ni Ayung. Racing. Siap. Pojok. Apa benda yang out dia? Baik. John mana dia boleh lepas blocking tawan punya tinggi tu kan. Maknanya John ni tegak tu. Bila tegak ni bola pagar pinggang boleh Rip. Come on Rip. Alamak. Sasaran dah betul. Turn. Jakrit. Sangkut satu Jakrit. Kawan Jakrit. Out. Wah. Oh lega. Bola keluar. Jadi kalau kita tengok semula ulang tayang ni. Oh. Keluar. Zarif mencari putawan sopa. Mudah dinaikkan kali ni. Wichan tinggi. Okey. Ada. Aduh. Ayung sikit lagi Yung. Kaki tangkap macam Amirul Zazwan pun sebenarnya memang orang yang bersedia. Kita yang jenis bersedia Sebab position betul kan. Saya rasa betul dah. Dia belum mencuba lagi ke arah Amirul Zazwan set 7. Ini nampak macam ke John juga. Tapi Zarif cover. Hantaran Amirul tinggi kali ni untuk John. John pressing John. Yes. Ini akan gigit sampai ujung. Mungkin menjadi kenyataan. Kalau daripada segi pukulan sama Zarif Marikan. Anak kelahiran Teluk Intan. ke dalam. Cari putawan sopa. Jangan masih lagi dapat mengambil bola ini. Tap itu. Wah. Lompat pula. Kaki macam pakai kayaba. Toing bau. Macam itu punya tinggi. No. Oi. Tapping dia tak berpusing kau. Dia macam letak. Ada. 13-12. Jakrit akan menghadiahkan Malaysia mata ke-13 saya rasa. Tapi John dapat ambil bola tu. Tinggi kali ni untuk John. Agak jauh. Tapi John good. Come on lah. Saya rasa jarak paling jauh pun pernah ada di antara kedua-dua regu ni hanyalah 2 mata Pak. Betul. Dan dikejar semula lah sebenarnya. Kalau ikutkan Malaysia jadi ni. 14 dulu. InsyaAllah boleh ni. Come on lah. Zarif. Dah 7. Dapat dah. Betul tak saya kata saya 7? Betul tak saya kata saya 7? Tepat ke arah kaki kiri Wichan. Kena betul-betul dekat ibu jari dia. Dan bantuan yang hadir Jadi kalau pump sangkut. Kalau drop Ayung ambil. Yes. Itu dia untuk mata penamat.